Hi guys, I nak share buffet Ramadan 2026 yang best, menu banyak and harga berpatutan. Dekat sini lah Astana Putra, UPM Serdang. So ini parking dia selesa lah. Okay. Dekat Astana Putra. Harga sangatlah berpatutan ya. RM54.70 sahaja untuk early bird. Kena booking awal-awal lah. Special dekat sini, dia pun ada kambing dalam lubang. Barulah rare kan. Biasa kambing golek, kambing bakar, itu dia biasa. Yang ni luar biasa, kambing dalam lubang. Tu dia, kambing panas-panas masih berasap lagi keluar daripada lubang. Side dish untuk kambing macam biasalah, ada mashed potato, ada coleslaw dan juga black pepper sauce. Barulah lengkap, barulah kick kan semua ni. Ni bahagian lauk pauk. Stesen ni nama dia Lembayung Jamil. Kalau hampa tengok dekat sini, ada macam-macam jenis lauk. Ada nasi putih. Lepas tu nasi hari ni ada nasi Uzbekistan. Memang sedap lah. Ni ada ayam rendang. Ayam rendang dia yang ini adalah ayam masak kicap. Nampak sedap you all. Yang ini adalah masak lemak cili padi daging. Next one ni favorite I. Ni udang sambal petai. Udang ni besar-besar. Ni sayur apa ni I tak minat sayur. So I macam sayur apa ni. Kalau tahu boleh komen. Siapa yang jenis makan nasi kena bubur kicap. Kat sini ada kicap dengan ropok-ropok tu. Next ada colek buah. Buah-buahan untuk colek buah ni memang refreshing lah. Ada buah jambu, buah mangga ataupun orang paling panggil pelam, and buah nenas. Lepas tu colek ni kita boleh ambil buah-buahan dengan letak kuah ikut cita rasa kita. Ikut suka apa nak buah banyak mana pun. Okay, sebelah ni pula ada kerabu. Kerabu dan juga ulam-ulaman. Okay, untuk peminat kerabu, sini memang heaven lah. Okay, ada kerabu kaki ayam. Tengok pun dah mengancam hampa. Tu dia. Kerabu kaki ayam. Next is kerabu mangga. Ni pun favorite ramai juga. Ni kerabu kacang botol. Okay, telur masin. Ikan kering pun ada dan juga ulam-ulaman. Sebelah ni pula ada macam-macam jenis orang kata apa, sambal belacan ataupun pencicah. Lepas tu cabai kicap. Lepas tu belah sini ada budu. Wow, budu. Okay, next saya tengok ada apa. Ada ni, tak apa dia ni. Next ada cencalo. Peminat cencalo pun mesti happy lah. And last one ni, kita tengok. Ni ada macam sama apa ni. Okay. Next ada kuih muih. Ni part favorite ramai orang. Kuih muih dia pun memang menarik. Ada macam-macam jenis lah. Okay. Ada kek. Lepas tu ada kuih lapis. Tu talam apa ni? Talam taruh. Lepas tu ada cucuk badak. Macam-macam jenis kuih lagi yang dalam tapawai kecil tu kan. Buah-buahan dia pun nampak menyelerakan. Tengok dia pun susu cantik dan macam-macam ya. Buah dragon ada. Buah anggur. Kurma pada. Okay. Memang sangat refreshing lah tengok buah-buahan kat sini. Sedap. Tengok buah pun dah sedap. Lepas tu ada bubur. Okay. Hari ni ada bubur pengat pisang. Wow, so yummy. I love. And next one is ada bubur kacang. Bubur kacang hijau ni pun favorite ramai juga. Pemanis mulut dia memang kick lah apa. Memang tak boleh kalah. Okay. Yang ni ada biskut. Biskut pun ada hampa. Sebelah ni ada sup. Ni sup utara lah. Sup utara ni boleh, siapa peminat sup boleh lah ambil bihun ke mi ke. Tengok ni. Boleh ambil mi ataupun bihun. Lepas tu dia punya side-side dia tu boleh letak ikut cita rasa lah. Banyak ke sikit kan. Terpulang lah. Best apa. Sebelah sini pula bahagian goreng lambak. Yang ni hari ni ada kutia goreng lambak. Siapa yang suka makan kutia goreng lambak tu kira kan. Ni bahagian goreng pisang dengan colek campur pun ada. Hampa tu dia. Siapa yang suka makan colek campur tu apa boleh ambil je kat sini. Je mana pun ambil. And then next sebelah sini ada ais batu campur dan juga ais krim. Ni sebagai dessert lah kan. Bila dah
Makan banyak-banyak tu last sekali mesti rasa nak makan manis-manis kan. Aiskrim dia ni apa boleh lah bubuh semua-semua ni. Next, bahagian western kat sini ada pasta. Pasta hari ni jom kita tengok apa yang ada. Kita buka sikit penutup dia. Okay, ada mac and cheese hari ni. Hari ni ada mac and cheese. Nampak meriah dia punya cheese tu kan. Sebelah sini pula ada chicken tenders dan juga mushroom soup with garlic bread. Tu dia, ni dia punya garlic bread with mushroom soup. Siapa yang peminat mushroom soup with garlic bread tu boleh lah ambil banyak-banyak. Okay, so kita tengok chicken tenders. Ini original chicken tenders berasap-asap lagi. Ini pula habanero chicken tenders. Ada 2 jenis chicken tenders ni. Lepas tu boleh lah makan dengan apa ni, dia punya 2 ni sos cheese dengan apa tu kan. Sangat best ya. Tengok asap tu memang syahdu. Chicken tenders nak beli kat luar mahal ni 3 tu dah RM20 kan. Next ada roti john hampa. Yummy. Next, special dekat sini ada Indomie geprek. Wow, Indomie geprek. Hampa tengok dia punya mi sedap dia tu. Nampak macam pedas-pedas. Lepas tu dengan cabai geser. Cabai geser tu memang syahdu lah kalau makan. Dia masak live kat sini. Panas-panas dengan cabai geprek. Memang syahdu lah. Yang ni siapa mai sini makan Maggi ni, geprek ni memang ulang-ulang tambah. Kat mana nak jumpa hampa? Kalau pergi buffet tempat lain, I tak pernah jumpa buffet yang ada Maggi sedap ni. Inilah dining hall. Dining hall yang sangat selesa. Ada aircon. So, bila nak makan, nak beratur ambil makan tu pun tak pecah peluh lah sebab ada aircon lah. Tempat pun sejuk. Lepas tu, facility dia memang best. Ada tandas, surau pun ada. So, siapa-siapa yang nak booking, boleh booking sekarang sebab harga untuk early bird sampai 25 Februari sahaja. Okay?